Sebabkan besok nak pergi Jakarta dah. Hari ni saya masak daging goreng. Daging kita masak ni. Masak dia. Ini kena sedih. Daging batang pinang ya, batang pinang dalam supaya lembut. Okey, kita tunggu hasilnya. Lepas ni anak-anak nanti semua makanlah biji masak. Hari ni makan lang sama-sama. Kalau masak daging goreng ni tak perlu tiriskan minyak dia. Maksudnya tak payah nak guna tisu ke apa ke. Biar dia basah-basah. Lembut daging ni, daging batang pinang dalam. Nak tahu dia masak ke tidak, nampak tu dia punya minyak bila jauh ni dia tak berbubur sangat. Dia dah masak dah. Sayur tak nak buang minyak. Kejadiannya ni udang goreng tepung nampak tak? Sup ayam kampung ekstra sayur. Ayam kampung ekstra sayur. Tak tumis-tumis kita masak makanan sihat. Ini daging goreng tadi. Dah sejuk dah, apa-apa tak sampai lagi. Aku cakap nak makan pukul 1. Ini udang goreng tepung. Tengok apa? Diorang ni kalau masuk bilik saya kadang-kadang terbeliak biji mata tengok kat siling macam tengok sesuatu. Sini, takut. Sini, cepat. Nasi pen dah tunggu atas meja dulu ya? Ha? Pen dah tunggu atas meja dulu. Apa nak makan ya? Makan kakak dengan abang ya? Apa Google ya? Masya Allah. Masya Allah. Apa gemuk-gemuk ya? Sehat-sehat ya? Kena sehat. Makan kena beringat. Dah gemuk sangat ni, obesiti ni. Ya Allah. Ya Allah nak. Ontel sangat ni. Ontel sangat. Isnin kena kerja ya, kakak Sarah kata ya. Buat kerja apa kat butik? Buat kerja kat butik ke dekat office? Espan. Espan. Hei. Malam ni masak sambal sotong pula. Sambal sotong, telur dadah. Apa lagi? Ini sesuai. Lagi masak pukul. Masak sambal ni kena pakai kuali Malaysia ni. Nampak tu? Baulah dia. Terlajak sedap. Kita masak sambalnya, dah dia punya kayu pecah minyak, rasa dah okey, baru masukkan sotong. Barulah sedap. Sotong. Sotong ni rebus tanpa air dulu. Letak je garam. Lepas tu tiriskan air dia, kan dia akan mengeluarkan air.
Barulah letak dalam sambal kita yang dah pun pecah minyak dan masak. Itu yang sotong cantik, tak kecut. Sedap ya. Tengok kuali bila masak sambal belengas, bukan saja kuali, satu dapur belengas, meracik semua. Sambal sotong air tangan Haliza Maisuri dah siap untuk anak menantu makan malam. You all, baik daging tadi ataupun sambal sotong ni, kalau nak resepi, bukalah IG Bawal Eksklusif. Kan saya dah kongsikan ada video 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri tu. Rajin-rajinlah scroll ya. Okey dah. Sudah. Rasanya sedap. InsyaAllah. Ini telur barendo. Tak tahulah kuali ni bibi kata tak boleh tanggal. Ada tak petua untuk menanggalkan teh hitam ni. Kita hitam kuali ni. Buk nak rupanya. Kuali tu Haliza. Okay. Kita balikkan dia. Telur barendo dah siap. Tiriskan minyak dia macam ni dulu. Dah kering, baru masuk dalam pinggan. Telur barendo dah siap. Rupa telur. Ini rupa sambal sotong tadi. Tuh. Kita makan sup sayur sahaja.